Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-puan, dalam video kali ini kita nak bincangkan tentang apakah inisiatif-inisiatif kerajaan dalam meningkatkan integriti perkhidmatan awam. Usaha-usaha kerajaan yang berterusan ini telah bermula, tuan-tuan, lama dahulu. Saya mulakan dengan contoh. Pada tahun 1979 lagi, kerajaan telah melaksanakan panduan perkhidmatan cemerlang. Selain daripada itu, kerajaan telah memperkenalkan kad perakam waktu. Kita buat kempen bersih, cekap dan amanah. Buat penggunaan name tag untuk meningkatkan accountability bermula tahun 1983. Dan pelbagai lagi inisiatif lain, tuan-puan. Sebagai contoh, dulu kita pernah ada penubuhan unit integrity agency bermula pada tahun 2013 lagi. Dan yang terkini, pada tahun 2019, pihak kerajaan telah melaksanakan Pelan Anti Rasuah Nasional pada tahun 2019 hingga 2023. Maka selepas daripada 2023, iaitu bermula 2024, pihak kerajaan telah memperkenalkan NACS, iaitu National Anti-Corruption Strategies. Jadi, inisiatif-inisiatif ini merupakan satu langkah proaktif kerajaan dalam meningkatkan integriti dalam perkhidmatan awam. Jadi, seandainya soalan-soalan ini ada di dalam aktiviti dalam kuliah yang perlu tuan-puan selesaikan ataupun ada di dalam kuis yang telah disediakan di dalam micro credential ini, pastikan tuan-puan dapat menjawabnya dengan baik. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik.